Petik strawberry. Yeay. Alright guys, hari ni kita nak petik strawberry dekat Tara. Kasih manis. Okay. Ha? Okay, boleh je. Kenapa? Kena ambil? Sebab kau nak orang tahu lah. Orang tahu mak. Tak payah ni dah belakang ni manis. Mak cari mak. Okay. Sini. So kita dah dapat bakul. Okay Mak dapat gunting mak. Okay, mak dapat gunting. Kalau lebih mampus. Bayar lah, ayah bayar ni. So let's go. Mak, macam mana mak? Mak dah tak tahan mak nak masuk mak. Mak dah dapat belum? Mak dah dapat. Mak dah dapat tu dah settle kira nak balik dah mak. Macam muka di sini. Mak dah dapat tu, mak dah tak kisah sendiri kira nak balik dah. Itu muka sudah kasih manis lah. Kasih manis lah mak, kata kasih manis lah. Kasih beli. Adik kena bawah. Ni apa ni ngantuk ah ngantuk. Dah. Rip macam mana Rip? Okey. Betul. Masuk. Okay, so kita okay, so kita nak masuk tempat ni. Jom, let's go. So, ini safe dig. Right. So, kita nak masuk dia punya ladang lah. Korang boleh pergi tempat lain juga. Kat sini pun boleh juga. Kita dah masuk dia punya ladang. Wow. Ramai orang pergi besi sini kan? Sini orang tak ramai sangat. Ni, tengok dulu yang petik. Tengok dulu yang petik. So, kita round dulu. Kita tengok. Mak cari dulu, mak petik dulu, mak cari dulu mana yang mak rasa smart. Mak rasa smart tu mak tengok tu atas tu. Tengok. Sebab kita dah ada orang petik. So ni ada. Ni kecil belum masak lagi. Ni ada satu. Okey, ni ada. Ni tak masak lagi. Tu. Ni ada kecil. Ni ada. Tu. So kalau kita ambil kecil-kecil boleh banyak ah. Kalau ambil besar-besar boleh sikit. Yang tu. Kan? Tu ada. Mana ada? Mak. Ini ada. Mak, beli sikit. Tapi dah dalam makan petik tu sampai sekilo tu tak rugi. So kalau ada banyak buahnya, korang akan petik terlebih. So kalau kurang buahnya, korang kena cari sampai sekilo lah. So ada juga lah ni. Ni ada juga lah ni. Ni, banyak juga sini. Banyak. Sini okey. Rip, aku dah jumpa Rip. Rip, sini Rip. Rip, sini Rip. Sini banyak. Banyak guys. So tengok sini apa hasilnya. Macam mana mak? Mak tak konten mak? Mak aku suka. Tak mak sini tak banyak. Mak tengok sini. Sini. Aku dah survey kat sini tadi. Sini. Mak tengok sini banyak. Sini banyak. Boleh ni. Aku rasa selain ni pun banyak. Tengok begini ni ambil. Mak jangan tu atas tu banyak tu. Cikgu cakap kat Oji tak jangan petik yang masak sangat. Aku tak cakap lagi Oji mana. Petik lagi lah. Ni banyak. Is pegang. Tu aja. Ni okey. Okey ya. Hello? Dapat. Tu mak tengok. Oh banyak. Oh ya kata bagus. Tapi sini banyak ni kau tengok. Ni banyak kan? Mana? Tu banyak gila tu. Bersepah. Patah balik ni atas. Okey. Banyak gila ni. Banyak gila kat sini mana banyak. Macam mana Rik? Yang terlebih kilo tu sudah. Ini tak ada. Boleh makan terus ni? Jangan halal. Halal tak? Ini tak ada sangat. Itu tak boleh. Itu limited. Mana yang kata atas banyak? Ni ada ni busan ni. Apa? Ni patah balik atas. Rik patah balik. Datuk gila kasutnya. Aduh macam mana Rik? Aduh, kena masuk boleh masuk ke dia? Boleh ni buang tu beli baru. Aduh kaya. Aduh. Mana ya? Ya. Jadi? So overall dia punya suhu tak rasa panas sangat walaupun ada cahaya matahari. Sekarang lebih kurang pukul 4 lebih. Mana ada yang putih sini? So sini tak ada, semua merah. So ada beberapa baris juga. Tu. Ayam mana? Kita cari kat mana? Ayam tu lagi. Mana? Belah sana. Proses lah. Dia kena buang dia punya yang mati-mati. Dia macam trim lah. Supaya pokok tu ada space lah untuk dia ni. Okay, let's go. Dia ada jatuh dalam ni. So kau tak nak letak dalam ni. Oh, letak dalam ni nanti dia akan beranak. Tak ada orang tak ada bunyi. Oh, cancel lah. Ya, ada ni Ada apa? Ada bunga. Memang ada bunga. Bunga putih. Alah kot. Itu dia nak keluarkan dia punya tu lah, spora. Dapat banyak. Banyak guys. Ada banyak dia punya row. So kurang lah. Ada lebih mampu.
Ni ada lagi more strawberry. Bawah sini pun ada. Turun ke bawah sana. Bapa lah sampai sana. Nah kau sampai sana. Bahasa Epah kau nak cari. Overall lah. Banyak lah tu bawah sana ada lagi. Yang banyak. Ha. Tak tahu macam ni banyak ni. Ha. Ini mau 8 kilo ni. Boleh lagi. Ni lah sini di sini. Sini. Ada tu. Ada lagi ni. Banyak, memang banyak gila guys. Ini pekerjanya orang yang tolong kutip lah. Bayar gaji lah kiranya. Macam nak cakap bukan bayar gaji, kira dia ambil keuntungan orang yang tolong petik kan lah. Ini kutip banyak. Banyak guys, tapi banyak gila dah. Tunggu sini mau ni ya petik, bayar nanti terus makan. Banyak. Ni pun ada merah. Mesti manis gila. Tanam dari kat rumah. Ni kalau mak tanam ni tu. Boleh. Cak. Uish. Besar dah. Tu nampak macam fresh tu. Tu. Ni atas ni murid bapa ni merah. Ni ke baju ni. Ini petik bayar terus makan, tak cakap banyak. Fresh dari ladang. Ini memang tak nak cakap korang boleh pilih lah custom aku nak besar macam mana. Banyak gila. Mari ni. Puas hati lah. Puas hati guys. Next time boleh datang lagi. Ada ni aku tengok real tu ni. Real gila bari strawberry nya, tak tipunya real lah. Real strawberry dia. Real lah. Bukan ni, kau tak ori. Bukan ni mainan. Mana banyak dia macam mana dia? Ke strawberry putih ni? Bukan lah. Gila. Mantap gila tu. Dia tak boleh jatuh kan strawberry. Tak ada. Tak sempat jatuh orang kutip. Ni Rip, aku tengok warna dah pelik kan. Pening tu ni. Aku tengok ini dah terlebih masak ni. Tak ada siapa kutip. Mana ada terlebih? Mana? Oh lama. Ni dah boleh asam. Aku rasa orang tengok dia merah-merah ni buat asam lah. Jeruk. Ini Rip cantik. Strawberry lepeh. Wati guys. Habis mori aku ni nak rekod semua ni. Kau relax jangan, kau tak tahu. Kau masuk tu. Okey. Banyak dia ni, banyak. Okey lah. Ni pun. Banyak. Ini kalau dia orang start macam hidup untuk siram air macam mana? Takkan dia nak siram sikit-sikit lah. Ni macam tembak macam ni, ada tembaknya. Ada tembak. Tak tahu dah. Banyak dia macam ni, puas hati dia. Apa? Tengok belakang sekali kau ada lagi. Kau ada special item Barasa ni. Pot yang ni banyak dah ni kena ni. Besar-besar dah ni. Betul lah dia kata kalau nak besar. Tapi besar lah. Besar tu Rip. Kau geng. Ni kau geng. Ni ada lagi. Ni lagi. Apa lagi kau nak? Banyak geng. Sampai sini. Okey, ni nak paling ujung akhirnya. Nak paling last unit lah. Tu ada. Banyak gila guys. Nampak. Banyak siut. Strawberry guys. Tak bau lah tapi strawberry. Ya, kita tengok bapak aku. Cari. Sana. Okey, ni. Mana? Ayah. Cari kat bawah lagi banyak ya. Betul lah. Bawah dah kita tak buat apa, kita orang nak tengok je. Macam mana? Rasa macam mana? Ayah cari sesuatu, main struggle. Gila tengok orang. Kalau batang tengok aja. Beladang. Tadi kita macam nak kerja kat farm cari pengalaman ni. Putih tapi mentah. Kita nak ambil mentah. Yalah. Tak payah ambil kat bawah, besar-besar lagi. Jom. Okay guys, kita pergi bawah lah. So aku bawa mak dengan ayah aku. Kita pergi tempat rahsianya. Bawah-bawahnya. Pergi tempat rahsia. Sini lah. Okay. Ini bawah-bawah ni lah. Ni ada tu. Tu ada, ni ada. Ni. Ikut je. Dia kalau nak banyak yang kecil-kecil lah. Ni. Tu ada banyak. Macam ni lah. Kecil mana ni? Macam ni lah. Mampu. Cari yang mentah sikit macam ni. Cari. Ada kat bawah yang banyak. Sini. Situ aja. Boleh, turun. Turun hati-hati. Boleh turun tak? Tak, okey. Ni ada banyak yang tempat rahsia semua. Pegang. Banyak.
So mantap guys. Yes. Tak cantik. Tak cantik. Oh boleh beli Habis. Tu dia. Ni tak cantik Tak. Tak cukup Tak. Okey, kerah lagi Bukan kerah. Ni, kecil-kecil. Kecil sangat. Tak ada. Dah masak ni. Dah masak? Dah. Okey. Dapat guys. Banyak guys. Ni Ni. Tak besar Besar lah. Masak je. Macam ni bahaya ni, bahaya. Saya bahaya. Tak puas betul je. Ini ni. Tengok dia ada jerit kat tu. Kecoh lah. Itu pun cantik lah tu. Tu. Ha? Banyak ya, mampu. Bahaya ni ya. Bahaya. Banyak guys. Banyak gila guys. Oh kita sana ni. Oh ni macam cantik lah. Tapi kita dah tak tahu mana satu yang cantik ke apa ni. Kita dah campur dah benda ni. Macam tu tengok macam besar lah. Tu bawah tu. Tapi tak tahu tu masalah lah. Oh macam cantik kan. Beratnya mati ni. Kena Penalti ni. Penalti ni. Aduh. Tu. Mamu tengok nampak mati. Macam mana ya? Tengok semua dipetik lah. Dah lah. Dah. Bahaya guys depan ni. Depan dulu. Macam dah ada lebih juga. Ni kena tolak-tolak sikit lah guys. Bahaya. Masuk sini Tak ada makan. mau masak hantu. Tak ada makan. Tak tahu ni lah. Kalau makan mau melantak. Habis. Wish. Rindu petik je. Tu sana lagi sana. Tengok dulu lah. Jangan terus petik. Tengok dulu. Sebelum dulu mak lah. Ni masak ni. Serius lah. Ni tak cantik lah. Cantik lah. Tak cantik. Wish. Bahaya guys. Bahaya. Jangan kena bayar ekstra. Tadi apa? 1 gram kena bayar apa? RM7. RM7. Aduh. Oh jangan. Ni tak cantik lah. Malah cantik. Bahaya. Dah. Bahaya. Guys, dah redo guys. Dia ada garisan tau. Tengok dah lebih ni. Redo tu dah. Tadi strawberry lah. Ada ya? Oh ni pun macam nasi kan? Lu tak masak lagi lah? Ini lah. Ni oren lah kuning. Ada oren. 2 hari lagi masak je. 2 hari. Tak tahan ya? Ni tahan sikit lah. Okay. Jom kita berincang. Asal. Okay guys. So kita jalan terus lah. Mantap. Tengok ni banyak ni. Ada 2 bakul lah. Tak tahu siapa. Tak tahan lah. Benda pentil lah. Pentil. Okay. Ini asal bukan budak-budak ni. Atuk dah ni. Itu dah penuh tu yang sana. Rip, aku rasa bukan budak-budak layan ni. Bukan anak-anak ni, atuk-atuk layan. Aja cakap, tak apalah, bantai. Bosan je ni, aku tuan jumpa special lagi. Mana? Kita dah berjumpa ke biasa je. Sama-sama. Mana? Biasa. Market biasa. Tengok. Mana tengoknya? Mana boleh tengok tu? Mana kau punya? Kita lagi lain daripada lain lah. Mana tadi? Tunjuk. Mana kau punya? Dah. Ui, cantik ni. Ui, mini love oh. Ya, Jumpa li. mini love. Ni special ni. Jumpa. Guys, special guys. Dah ayam punya ayam ni. Dah. Mini love. Mak ayam ni lah. Mak, dah cukup dah, Mak. Dah cukup dah. Ayam dah sampai ke depan pemegang ni. Mantap. Mini love. Ya, mini love. Ni. Mak, mini love mak. Sangat gila. Mak, ayam ambil. Ni dah lebih ni. Tak apalah, nanti bayar je.
Ayah tak tahan. Ayah dah layan petik. Mak mana petik belum? Mak petik tadi tak ada video. Ni tak boleh mak kena ambil cincin ni. Ha? Kita balik. Nah. Macam mana dia? Aku dah cakap masuk hantu lah sampai sini. Ha? Video ni aku ambil sikit. Sorry. Kau tak kat gambar mak. Mak belum tak dalam bakul. Ni aku ambil ni sikit. Sekejap. Ni okey dah ada wayahnya ni. Itu dah masak. Dah ambil yang masak. Ambil yang kuning-kuning. Ni Baik kau ambil yang besar tu. Kau cari yang besar-besar sekali. Kau dah rendah ni. Kau nak kat bawah ni ke? Kau cari yang besar lah. Takkan kau nak ambil yang biasa. Kau cari yang besar punya kot. Fighter. Alah. orang yang dah cancel. Tak ada besar Dali. Itu dah masak. Tak ada doh seseorang. Betul kau? Tak ada doh. Dalam yang tadi tu aku nampak macam petak. Okey. Petak gila. 3 minit lah Akam. 3 minit lah kau. Mantap. Dia petak sikit lah. Nak gigit sikit. Ni yang dapat love tadi guys. Tak, masa dia dapat dia tak nak panggil. Lepas tu kita kena konten masa dipotong tu. Aduh, rugi mak. Nak potong. Direkod tak? Pelik gila tadi rekod. Ni mak, ni okey ni mak. Ni mak, dia tersorok sikit mak. Tengok mak. Ni. Okey mak. Okey mak. Okey mak. Dapat mak. Dapat banyak biji mak petik. Tak kira. Tak kira. Banyak mak. Alhamdulillah. So apa berasa mak bagi petik sendiri anggur mak? Anggur. Anggur gelap. Labang dek. So ini mak. Sebenarnya kita boleh Healing ya mak. Mak tanam mak macam ni kat rumah mak. Boleh aja. Kau beli anak. Anggur kewak tu. Sepokok 15 hari buat kat pasar. Aduh. Dah cukup ayah mana ayah? Ayah tak boleh, ayah tak tahan ayah. Buat apa tu ya? Ayah tambah RM7 100 gram. Dia tak boleh diskaun ni. Diskaun ni tak ada ubat yang tak boleh angkat. Tak boleh angkat. Macam mana korang? Baru potong. Hasil tanggapan. Hasil tanggapan. Tu dapat lefu tu nak makan. Ayah dia atas dia. Mana? Ayah mana? Tak tahu? Okay guys, kita tengok macam mana hasil nanti. So korang kena datang waktu bukan peak hour lah. Umpama macam korang dah bayar semua tempat ni, korang boleh pilih ikut seperti korang tak berhubung dengan orang ramai. Tapi kalau kena waktu ramai orang, korang tak dapat. Mana Ustaz? Ya sabar, potong dulu. Mana? Oh nak wayang. Suruh mak potong. Tak, ni wayang. Tak, tapi warnanya macam tak ni. Okey, cukup wayang gaya wayang dia tak ni goyang berat. Berat dia. Toleh ni wayang ya. Baik. Ada menjadi tak? Okey. Lexi kau wayang potong aku ambil gambar. Yang potong. Ya. Caca. Okey. Okey, dapat record mantap. Dapat record. Ni jerawatnya macam keluar ya? Jerawat korek. Jadi gerai. Okey lah. Aduh, mantap tayar mat. Sini tengok. Tak boleh tahan dah. Okey, bahaya. Itu muda sangat. Ni. Tu muda ya. Layu. Okey. Tu terus lah. Macam nice. Macam nice lah. Nice. Sekejap ambil gambar ya. Acah nak potong. Dapat putih satu. Mana? Itu belum masak lah ya. Belum. Terus. Guys, jangan memori guys. Jangan memori. Tak, bukan. Oh, ini cantik ya. Nampak, itu cantik tu ya. Mana? Tu mantul gila bentuknya. Mantul bentuknya. Strawberry betul lah bentuknya. Strawberry betul lah. Masak lah. Bahaya. Berat. Okay guys, berat guys. Bahaya. Ni cantik ya. Itu lah masak. Itu cantik tu. Tu ni. Ada ayah dapat besar gila. Apa masak boleh. Jap. Okey dah. Apanya? Nampak. Ini cantik ni. Ini bentuk yang macam lada yang pedas tu. Dia bukan bentuk bulat macam lada tapi dah masak. Tak nak. Apa penuh kan? Dah bahaya. Caw. Bahaya lah. Ayam yang ambil tak boleh tahan lah. Boleh.
Boleh. Makan boleh. 1-2 boleh lah. Mana ke tu? Kat sini. Ini tadi. Terbayar. Ya, okey masa tamat. Okey, masa dah tamat. Sila letakkan gunting anda di dalam bakul. Nama? Nama pastikan tulis. Dah boleh berhenti menulis ya. Dah boleh. Nak kertas tambahan boleh angkat tangannya. Aduh. Toleh budak-budak ni. Nak mana? Aduh. Sedap ni parti. Dah cukup. Tak apa. Mak lagi. Mana mak? Mak betul lagi mak. Mak konten mak. Ya guys, mak konten guys. Okey, konten. Rip, channel Rip mak konten. Mak bawa kereta, mak tunjuk kawan-kawan mak. Betul yang mak. Tak belum pergi sini lagi. Pergi lah. Tak, mak kata dah tak nak pergi lah macam mana? Mana begini, mak dah hilang. Sakit-sakit tadi dah hilang. Dah hilang. Dapat bunga baru. Tadi dah kena sidai kat agro market dah hilang. Dapat bunga lah. Bunga dia dapat strawberry. Apa bro Melet? Bro melon dah dapat. Bro Melet. Melet. Pakai. Apa ni? Kalau pakai. Tengok macam ni ayah. Dah kena tangan penuh. Macam ni lah, Toleh lah. Kerja sini lah. Kerja sini ya. Nanti tanya kat kontak. Aduh. Agak tengok penuh lah tangan. Bakul penuh. Dah cepat. Nanti ayah Ayah tangan nak taruh strawberry nya. nanti ayah suruh pekerja ni bawa guni lagi. Ayah ambil guni ni kan. Cepat. Dia kata masuk sini nak tengok. Nak sikit-sikit sudah. Sikit. Tak tahan. Lagi ada. Betul kan? Tengok sini. Tengok. Orang ni selagi nampak warna merah. Habis. Kalau lambat memang potong. Habis. Penuh ke tangan? Tengok, tangan dah penuh. Tangan je dah 1 kilo. Kalau lambat Habis. kita seorang orang yang kerja ni. Aduh, Yang penuh tu. Bakul. Depan dah boleh jaga. Memang kalau korang nak layan boleh kat sini. Memang boleh layan lah. Aduh. Kosong ni Eli. Apa mana? Bakul. Bakul. Haji bakul. Bakul ni kosong lah. Tak ada isi. Ya, Tak pandai tak isi. betul. Tengok. Bagi bakul. Nah, air settle. Nanti tambah lagi dah cukup je. Simpan gunting. Baju ni. Masak. Aduh, mai. Nenek, kena main bahaya tak boleh. Sayang. Itu tahan nanti tengok. Tadi kita boleh Ha? Tadi kita beli strawberry dah banyak sangat dah. Dah beli banyak dah. Melayu lah. Cantik ni. Nanti je. Ambil. Patut tak beli strawberry tadi. Kau main kat petik kat sini ah. Cuba ni pergi lagi. Kita dah sini petik tu. Mau penuh ni matian ni RM5 tak Ayo nah. Mati. Status sekarang. Status next station. Berancan. Tak, kata tadi nak ambil sikit-sikit. Nak takar-takar tu je lah. Takar garisan. Semua dah lupa diri. Syah, cuba setengah ambil feel. Dia ada feel lah. Betul-betul ada feel lah. Ada feel. Dia feel bab orang kaya. Kalau macam beli ada feel tak? Tak ada feel. Tak ada feel. Petik ada feel lah. Ada feel. Try. Mari datang. Mari. Mana kau mana? Kasih manis. Kasih manis. Strawberry. Ini ambil tangga ya? Nak ambil tangga terus. Rip, nak ambil tangga pula Rip. Masak Rip. Siapa sih kotak? Dah boleh nanti ayah kerja sini terus lah. Tangga. Air Atau tak orang masuk tu. rasa macam mana kalau petik ah? Okey, seronok. Sini nak. Di dalam tu busuk lah. Ngalahkan petik kopi. Tapi dah penuh bakul. Mana? Dalam tu sah. Nak jalannya sedikit lah. Tak, ni atas ni baru naik. Sini. Sekilo dengan berapa ringgit tadi kata? 7. Dia boleh ke belakang ni lah sana tu. Kat sana. 700. Belakang tak ada. Apa ni? Sekilo berapa ringgit? Dia tak sekilo 200 gram. Untuk Tambah baik kena bayar. Strawberry-nya. oh ya ke? 100 gram kira berapa ringgit tadi? Tambah. Guys. Nah. So ini lah. Cerita ni tak ada dah biar. Strawberry juice satu. Terus. Okey kah petik tu? Kalau okey kah? Kalau okey kah? Macam mana nak tahu yang elok petik, yang elok apa? Muda sangat ke apa ke? Orang tu muda. Oren muda lah. Dia selalu muda berapa hari lah boleh tahan? 3 hari lah. Kalau yang masak merah betul tu? 2 hari lah. Kalau bawa turun bawah jadi macam mana? Dalam 2 hari makan kalau okey pak. Oh. Kalau masuk freezer pun rosak dia. Tak sedap lah. Oh tak sedap. Masuk freezer tak boleh lah, tak sedap. Tadi bayar berapa? 70. Lebih sikit je. Dah tak ada.
Nak boleh tambah lagi lah. 200 gram. Okey ada. Berapa lah? 14. RM7 100. 10 dah lah diskaun. Guys, mantap gila guys. Ni ya. Okey, RM10. Yan. Kerasukan tu. Putih. Okay guys. So, kita tambah sikit lah. Ada. Petik sendiri guys. Dah lupa nice. Right. Safety. Mantap. Sas. Keberhasilan dah. 1 kg lagi sampai. 1 kg. Tak muat taruh. Bahaya. Tak boleh spek lah. Tak boleh. Dia pergi tempat je beli. Aduh. Kau nak bawa budak-budak geng-geng kita lepak sini tak? Betul-betul. Boleh lah. Boleh lah. Tak tahu lah layan ke tak layan. Tapi kita dapat kilo kan. Okay. Banyak tu. Okay guys, ini antara strawberry yang paling padu sekali untuk lo. So ini antara yang padu sekali lah. Paling rare. Dia masak tu bentuk mini lo. Mantap guys. Yes.